Alhamdulillah. Kasar. Oh. Tinggi ya. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, hari ni kita sebenarnya join trip orang. Saya seorang kita join trip selit. Bersama-sama dengan dari mana? Dari mana? Singapura. Oh, sini pula Banjung. Ni ada Banjung ni. Oh, ini lagi jauh daripada Melaka. Cincai. Okey, kami nak pergi ke Jarak tapi tak tahu tengok hari ni hujan ni. Wah, langit tu. Sana tu gelap. Sana gelap. Hari hujan tak berhenti lagi, pukul 8 dah ni. Tapi dah ada boot yang turun juga. Dah ada boot yang turun. Kami lepas ni kami turun juga. Cuma tak tahu pergi ke Jarak ataupun tak. Kena tengok dekat pertengahan perjalanan nanti tengok macam mana. Kalau okey teruskan, kalau tak okey nanti tengok macam mana lah. Okey. Alright, walaupun yang ni kali pertama saya pergi ke Jarak. Jadi kalau jadilah, ni pertama kali lah saya ke Jarak. Okey, kita menduga Pulau Jarak hari ni kalau jadi. Okey. Tak lupa juga macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi saya punya YouTube channel, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah saya punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Tak lupa juga kalau korang nak barang-barang mancing, macam baju mancing ni kan, baju mancing ni Mexo. Korang tengoklah, ataupun spek mata, tengok dekat bag tu. Ataupun dekat link description tu ada saya letakkan. Dia ada, sama ada korang nak tengok dekat bag boleh, nak tengok kat link description boleh. Okey. Right, let's go lah. Hujan pun macam makin kuat ni. Harap hari ni trip menjadilah orang kata. Okey, dan harap cuaca bagi kerjasama tu yang paling penting lah. Okey. Right, let's go. Okey, kita dah dah turun. Dah turun masuk kedai air dah. Tapi hari masih hujan. Jadi untuk ni tekong kita, tekong daripada Panggil Hari. Kawan kampung kita. Dan bersama dengan angler-angler kita yang lain lah. Ni nama-nama nanti kita kenal lah. Sebab itulah, kita nak ni pun kita first time. Cuma kita harap cuaca lah. Cuaca buat masa sekarang ni agak menyeramkan juga. Tapi kalau okey kan, mantap lah. First time ni nak try kan. Dia agak, orang kata agak menarik. Okey, ni keadaan sekarang. Masih kalau tengok cuaca tak berapa nak cun lah. Ini kawasan yang parking ni kawasan Yacht Club Perak lah. Lepas tu ni depan tongkang-tongkang tu semua. Okey, kita luncur lah. Sekejap lagi kita sambung. Kita hujan-hujan ni kita dah starting tu tak berapa nak cun sangat. Syami lah. Diorang masih nak set-up lagi ni, hotel mancing tu semua. Okey, let's go. Okey, kami dah sampai spot pertama. Buat masa ni tak ada terus kali ke Jarak lah. Yang ni dekat spot kapal garam lah. Yang mana? Kawah darat. Kawah darat. Tak tahu lah. Tapi ni spot pertama kami lah. Sebab ombak memang kuat jadi kita try dulu yang dekat ni dulu. Okey. Jauh sangat jadi ni. Sangat jadi ni. Ada ikan. Ada ikan. Strike. Ikan ada tapi dia masuk batu. Strike kita yang pertama ni. Takut masuk lubang. Okey, kali ni kita nak try reel daripada Sea Hunter ni. Kita nak main fast jig. Okey, jig kita guna 60 gram
60 gram bersama-sama dengan yang ni nama dia Asus jenama Asus 3000S CSH ratio 6 ratio 6 sesuai lah untuk main fast G. Ring ni murah je, kalau korang nak korang boleh tengok dekat bag tu. Okay, let's go. Rut. Dia beranjut Pemalin. Reel Asus daripada Sea Hunter, reel fast G saiz 3000 CSH. Reel dia boleh tahan lah, padahal pun harga pun bawah 100. Kalau korang nak cari reel fast G murah, korang boleh tengok dekat bag. Okay, yang ni punya drag dia sedap kat ni. Dengar tu, drag dia drag carbon ni. Drag carbon ni dah upgrade siap-siap lah, jadi korang tak boleh tukar drag lah. 16 kilo punya drag ni. Mana? Okey, balik. Tapi main gym tu. Era. Dah sebelum turun tu kena main gym tu. Main gym dah banyak ni, banyak. Dia kerja ke apa ke semua ni gantung pemberat. Dia kerja kan. Kali main tu kan buat pemberat. Wah, nengok. Buat dia Goku ke? Hai, depan tu. Awak tu. Lapan tak dalam sangat. Ikan ada. Apa orang tak nak ambil? Kurang-kurang pun caru kuda pun jadi lah nekan-nekan pun. Kali.
Scam. Okey, ni jig sawadi 60 gram. Bersama-sama dengan Real Sea Hunter daripada Sea Hunter Axis ratio 6. Ni sesuai pas jig lah. Abang padu aja. Dah dekat pula dengan pulau. Selah. Ada. Allah sangkut. Lucu. Dia cabut mulut dah. Cabut mulut dah. Mulut kan betul dah. Ni dia punya isi dah. Boiling ada kan depan tu. Lucu orang tadi. Ha? Alhamdulillah. Akhir. Risi Hunter kita. Mesin dia ada review dah. Mesin dia laku. Oh, putih ni. Putih ni. Kau laju ke kau? Oh, jom. Laju. Laju betul. Ha. Dah ada tribun tak dekat tu. Ada BP tu. Gas dasar ke? Aduh. Dia ambil suku dasar. Dah sorok. Dia ambil tengah. Dekat nak sampai tadi. Lagi. Tapi kan macam GT bukan tenggiri tu. Kat tenggiri putih tau. Pasal aku dua mata atas ni bukan ni. Bukan steel. Aduh. Boleh sebut hanya awal sangat. Aduh. Aku rasa sebab tadi je minta bunyi mesin saja. Tak ada pun talang mulut rapuh kan. Kalau BP dia nak straight bawah. Betul tak? Ikut dia talang. Cuma dia tak laju. Mana lompat dalam lagi. Kalau dia nampak dia akan muncul dia lompat. Itu yang tadi tak boleh kendor. Dia memang pandai lah lompat. Dia memang pandai. Dia talang raya lah. Ya Allah, hari tu kat tuas pun makan kat tangan pun lucu juga. Alhamdulillah. Kasar. Dia balik. Oh. Tinggi ya. Alhamdulillah. Tolong jangan putus. Kasar. On. InsyaAllah kita cuba bawa naik. Real Sea Hunter kita. Real Sea Hunter kita ratio 6. Buat main fast jig. Wow. Talang kasar. Ya Allah.
Mana kawan-kawannya ni? Rehat. Rehat. Apa dia tu rokok? Ya Allah. Alai lah kamu. Ini lagi penting. Ini lagi penting. Kembang mana? Oh, jangan. Saja dia program kan. Oh. Dia lompat program. Ujung ikan tadi. Dia tuan ni pandai meracun ikan dia. Talang. Ikan lagi jahat boleh tuan tu. Kamu kena cat. Dapat. Double digit Atas 5 ni. Oh shoot. Oh, dia tekan balik shoot. Dia tekan balik. Setting sikit. Atas 5 ni. Tu ada 1000 hook ni. Ini. Saya ni masih banyak lagi ni. Boleh balik masuk di sini. So, ni ngeletor dah ke mana? Betul. Tak boleh naik jauh lagi shoot. Ui, dah berdijit ni shoot. 7 5 7 ni. Dia telan terus jit aku. Dah berdijit. Double digit. Itu mancing. Padu mantap. Kena 1000 hook apa? Lucut satu SS hook. Ini yang mahal ni. Hanya si hunter punya kita Risi hunter kita. Mantap, padu mantap. Besar. Ni berapa kilo? Ada ni, itu dah semua. Suku dekat dasar. Dia duduk dalam 15. Minta tolong tangga, lepas tu kita nak ambil gambar. Ada ke? Ya Allah je, padu mantap. Yang ini tak tolak ikan benda besar dah. Slap mata sikit. Ni demo saya kadang ni. Padu mantap, Pulau 9. Nak minta tolong rakam sini pula. Gila, first time kita rekod ni talang. Selalu saya bawa 5 kilo. Saya siapa? 2-3 kilo. Oh, keliling dia mengacau. Kita rakam kan? Sekejap, biar. Tengok tangan ni. Ini baru betul padu mantap. Ni. Ini baru betul kan? Ini kepuasan. Cari kat 7 berapa kilo ni? 82. 8 kilo 200. 8.2 kilo Mantap, Pulau 9 mengganas. Okey. Hai. Ya. Jom. Kita main. Hai. Batu putih. Angin kedok tak pandai. Hari elok mendung. Elok benda Tapi panas lah dalam rambut. bahaya terasa.
Okey, kita pakai tadi jig 60 gram yang ni tadi. Bersama-sama dengan reel daripada si Hunter Hanyir. Yang ni saiz 3000 ratio 6. Asus mantap, pada mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak dia pula. Ayo dah suruh habis. Ini pasang. Cuba lagi. Ada rezeki tak ke mana, kita kutip lagi. Oh, kau pergi malam. Okey, kita dah sampai ke spot seterusnya. Spot ni kita nak main slow jig pula. Kita pakai 200 gram percubaan pertama. Yang ni yang jenis jig buntat ke apa macam tu lah. Okey, right, let's go. Jom kita cuba. Strike daripada master shoot kita, tekong kita. Ikan ni. Tekong air kita. Ikan ni. Kok. Gerut. Tak reti. Lagi ni musim. Musim takut kontrol. Ikan kontol. Ikan mudih mah. Kau pagi tak mudih. Okey, nampak apa dak ayam mudih. Macam ni? Ayam. Ya. Ayam makan. Ayam lah. Okey, tengok. Mok mata besar kan. Lesen. Untunglah. Itu kau apa ketuk dasar kan macam mana? Apa dah? Ketuk dasar ke apa? Tu rasa. Ketuk dasar. Kau nak dapat, macam mana nak tinggal tekong tak bunuh. Selamat. Mudih macam kau. Wajur. Fish on. Tengok apa saja yang aku dapat. Jangan mudih. Naik satu kali ke bawah tu tahu dia nak. Wajur. Mudih. Masih tak naik ni. Awal tu mudih tu. Dia ikut dia. Apa kau teh? Bawa aku. Dia dah. Penyu. Kejam. Saya tak kena dengan kilo tu ya. Berpusing-pusing. Saja. Sajen. Dia. Janji tak sempat. Janji lesen. Timbang bang, jangan jangkuk bawa umpan balik. Jangkuk lagi susuk lagi. Apa tak payah Sajen. Lesen. Lesen saja. Tak apa saja. Hampa berpusing-pusing. Baru nak tahu pergi ke belakang dia ambil rakaman. Tambah umpan. Boleh lesi. Tambah umpan.
Tampering. Oi, bukan. Itu bukan nama umpan. Itu laut tengah hari. Ha, tu dia strike on camera. Ni umpan ni je. Isi je. Sini. Tak ada kan. Hai, dari dia tu dah hauk kan. Pukul lah. Tengok sikit. Tu dia. Itu dia. Ilah tambah umpan. Ha, muka Ini je betul tambah umpan. muka tampering. Ajar betul tambah pun. Muka tampering. Keluar isi perut. Kawan tu tengah baring cangkung ah. Okey. Seorang lagi. Oh, takkan tampering juga. Minta lauk ah. Tak malu. Kata malu. Memang umpan. Umpan. Are ni tak tambah umpan. Wah, habis dah umpan pun dia. Lauk lagi. Oh, lauk. Sotong. Jap. Oh, ya. Ini baru betul umpan. Tu dia. Belah harimau. Ini baru betul umpan. Oh, dia. Boleh umpan. Dah saya. Padu. Awak taklah makan kejap. Jadi nak makan ambil bagi tahu. Tu dia. Oi, umpan segar. Bagi tunjuk. Lain macam. Aku Jangan. Ha? Tak apa. Malu orang. Dari jauh. Dari jauh tak nampak kan? Minta lauk. Minta lauk. Krisi lah. Orang krisi. Tak ada penggerut Kalau untuk model tu 70% lah. Krisi. Allah mak, tinggi sangat bagi persen kat dia. Apa dia? Tak boleh ditunjuk. Boleh tunjuk. Cah dia juga. Tak tahu lah. Dia dah tu. Tak model bukan sarjan. Sarjan lah nak getu. Aku kena putih je kot. Awal macam kuat. Tak apa. Ini try kan. Cuma kara lah tak sampai. Betul? Baru nak semangat dah tadi. Ketinggal jik dah ni. Dah tak kasih dah. Ini pun tak ada lah. Ni kapur ni pergi. Lambat sampai lah. Makan halus ni pun. Oh, kerisi. Nasib baik lauk. Makan sutung. Alright. Alhamdulillah. Ni kalau banyak bawah kita pakai Apollo mau. Okay. Polo saya 14 tu lah. Nama dia. Ya, polo saya 14. Oh, lupa. Korang kalau nak nak jig ni untuk krisi, boleh tengok dekat beg tu. Sotong pada dalam beg. Kita tengok sikit krisi juga ke? Oh, lama jen. Ada geng. Ada jen. Ini dah pangkat lieutenant. Nampak lagi. Okey, ni krisi kita double strike. Berbelon tu mulut ya. Okey.
Jam keluar belon. Cis. Guna sajen. Sajen yang makan. Ke depan. Sweet. Apa benda tu? Gula-gula. Ini buah betul. Alah. Betul lah. Sana. Ngam-ngam kamera pun tengah on. Lauk. Kerapu je nak. Tak apa, janji ada. Nampaknya PE PE telah menamatkan Zaman kumpaunya. zaman kumpaunya dengan menaikkan seekor tok mudim dan berjaya dinaikkan. Weh, Ada. lucu. Mana mungkin. Mana mungkin. Kawan dah naik. Jun. Pak Jen. Tu lauk rasak. Makan dah balik. Ni bukan dua tangan, cuma lepas halak saya. Menyuh. Sotong. Pegang kepala. Ini lagi baik, bukan jarum. Hah? Sotong lauk ah. Boleh. Pak Sotong. Bubuh candak dua lah. Tuduh. Uish. Ya ini padu-padu mantap. Ganu. Tak payah pergi Ganu dah ni. Sini ya. Tu dia penuh tengah air. Tutup. Tengah air tu. Weh. Oh. Kalau macam tu sotong. Saya bawa jala lah. Ini dalam. Ini bakor. Ini padu-padu mantap. Panjang lengan tu. Baru je aku sembangkan pagi tadi yang Udin pergi tu. Tu dia sotong tunjuk sikit. Tong. Ini padu-padu mantap. Memang padu. Padu-padu mantap. Ini buat celup tepung. Dah ikan mana ikan? Nak tolok dapat ikan ni. Lepas ni aduh. Naik stres ni. Naik dulu. Naik dulu. Selipar. Selipar ke mana ni? Masih baik orang ni dah. Ha? Beli orang selipar. Ini sini tak ada tadi ah. Ini tender. Jadi, kembali lah. Nak bawa balik boleh. Ada yang nak ni? Sama, comel sangat. Mau belagu. Aku nak besar ni bawah. Ha? Lepas anak lah, tak komok dah cari ni. Lepas lah. Sial ramuk dia mencari yang petengah malam. Mana pi? Dia tak nak makan fast. Alhamdulillah. Oh, nipu ni kan. Pasal ni. Ya. Lauk kita. Ada lauk. Memang kayu saja Bawah dah. kayu. Bawah ke dah so? Oh. Takkan kau tadi hampir nak kena cukai. Ni pakai kayu saja dah. Tak kasih apa ya. Kerapu. Dia. Baby je tu. Oi, mana mama kamu? Dari siang aku cari tu. Patah pula aku ni rang. Bumbung. Boleh angkat lu. Bumbung. Keluar tadi. Okey. Keluar tadi. Awak yang kali dapat 10 ekor ni tu pun okey dah. Betul?
Kurang-kurang 7-8 ekor pun okey dah. Alhamdulillah. Bukan muka karang. Depan muka karang. Hampir nak kena karang. Terus dia ambil. Itu yang mantap tu. Jig ni. Jig yang penting ni. Jig. Yang ni saya betul kena. Okey. Kalau nak jig ni, korang boleh grab dekat mana? Bag lah macam biasa. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita nak ke spot yang terakhir. Orang panggil Super Perak juga lah. Ini bukan pilihan tak? Tapi bukan Super Perak yang Langkawi tu. Okey. Mungkin ada tambahan lauk lah. Di spot yang terakhir kita ni kan. Dapat tambah-tambah lauk. Right? Mantap. Ya Allah, habis ring ku. Nak keluar. Kali tu. Bukan Dongkok. Sangkut ring. Ring lepas. Lepas gitu. Kali depan. Dah lepas. Dia berlipat dengan ring tu. Ada je nak. Ya. Ya. Dia nak kata karang ni bro. Jenah. Oh, nasib baik. Jenah. Nasib baik. Tambahan lauk. Dapat ikan taik lalat. Oh. Ui, yo. Dok balik. So ada lagi tu. Tak lucutnya risau. Dia ada seekor ada lagi. Ada nekan-nekan ke? Ya ada nekan-nekan tu. Dia lawan. Saya kasar tu. Oi, nasib baik. Saya kasar tu. Nasib baik. Jenah. Kapu. Lucu ni. Wah, aduh. Balik drop balik. Tak tahu dia yang tengok. Dia si mahal. Bujur je. Oi. Ni jenah kita. Tak nampak. Jenah kita. Jahat. Tumpang. Itu. Itu jahat. Tengok tu double strike kan. Terus aduh sakit buntut aku. Jaga. Macam kebutuhan. Jenak ni. Wah, janji ada lauk kasak. Janji ada game, itu saja. Ngam kita baru angkat. Memang dia betul nak bagi rakaman. Ada konten. Banyak apa? Dah sampai? Tu dia. Ya. Ini betul-betul. Ini baru betul. Saiz. Ini betul-betul tak betul. Dia nak merenung. Mantap spotlight kita ni. Jahat bunyi kakak-kakak. Gelak kita pula. Tu dia. Gerak. Saiz. Sekilo. Sampai kan? Sekilo lebih. Ada ke? Kena kat dia punya tu.
Oi, jenak. Kita lucu kena tu kat dia. Jenak. Kompom. Dia ambil balik oh. Dia ambil balik. Tak sama kena jenak tadi. Oh, wah. Allah, jackpot kita. Oh, gasok. So ah. So. Nak water mana buat ah? Gerut. Tu dia gerut-gerut. Oi, Gerut-gerut. Dia main toyo. Kan dah cakap tadi. Main toyo. Alah tak pasal. Hai, kan tadi dah cakap lah. Dia main Dia main pondok water tu. Are tu. Dia main motor drink wajah. Lama nak masuk ke situ. Memang tempat yang sama. Dia makan. Spot takhir kita ni barulah dia merancak. Ada tak ada? Ada. Okey lah tu. Dia kalau ada patuk miss, hantar je tadi. Dia suruh buka wafuk baru dulu. Ni namanya depan muka. Kerapu. Kerapu manis. Ha, bintik. Manis ah. Jik yang sama. Ada. Mantap kerapu manis di drift yang terakhir. Padu-padu mantap. Okey, inilah ikan terakhir kita sebab ini drift kita yang terakhir. Jadi kita dapat manis-manis. Ikan pun manis-manis. Okey, jig ni yang penting ni. Kalau korang nak grab, ambil dekat bag kita tu ni jig dah. Okey. Di buntat. Macam tu lah orang panggil. Alright, let's go. Alright, alhamdulillah kita trip hari ni dah selesai. Walaupun orang kata tak gasak, tapi ada sikit-sikit lauk tu boleh lah. Macam trip asal nak pergi Jarak, tapi tak kesampaian sebab cuaca pagi tadi boleh dikatakan teruk juga. Boleh dikatakan teruk. Jadi kita pergi main kat Pulau Sembilan je lah. Okey, tak banyak tapi adalah daripada balik tangan kosong ada kan. Okey, ni kan kita nak pergi ke JT. Lepas tu hasil nanti kita tunjuk lah. Lepas tu kita akan bagi-bagi ikan lah. Alright. Macam mana pun, macam biasa kalau yang mana belum subscribe tu, saya minta bantuan kau untuk like, komen dan subscribe. Dan kalau yang mana nak barang-barang mancing, baju mancing ke, spek mancing, ataupun glove, jig ke apa semua, korang tengok lah dekat link description ataupun dekat bag kita tu. Okay, let's go. Semua dah penat. Para angler kita semua dah penat. Taiwan. Nanti repeat lain. Ini tekong air kita. Tekong kita. Lagi semua kepenatan dah ni. Right, let's go. Alright, kita dah sampai di JT ya. Kita dah sampai di JT. Sekejap lagi kita nak loading barang. Lepas tu kita tunjuk hasil lah. Okey. Ni kita loading barang, naik JT dulu, terus sampai.
Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai JT. Okey, kita nak loading barang dulu. Lepas tu kita tunjuk hasil kita. Okey. Okey, sebelum kita katam apa yang kita dapat hari ni. Inilah hasil yang kita dapat hari ni. Jadi ni yang paling champion pecah rekod 8 kilo 200. 8.2 kilo yang ni. Padu-padu mantap ini. Okey, lepas tu kita ada kerapu manis. Lepas tu kita ada jenah. Lepas tu kerapu manis. Kerapu manis ni. Tak tahu lah. Lebih kurang tu kot. Lepas tu kita ada ini kerapu manis. Yang ini macam borol lah. Macam tu lah kerapu lah sana kita. Lepas tu kita ada geruk-geruk 2 saiz. Lepas tu kita ada keisi dan sotong. Sotong ni padu ni. Okey, inilah hasil kita. Alhamdulillah tak banyak tapi adalah orang kata nak buat lauk tu. Okey, jadi kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, dan kalau yang mana nak dapatkan barang-barang memancing, baju mancing, spare, reel mancing yang aku pakai tadi tu kan, yang si hunter tu, yang tu kan bawah 100 je. Kalau tengok promosi dia bawah 100 je. Dia lebih kurang dalam 100 lebih. Kalau ada promosi bawah 100, macam tu je. Tu kalau kau nak main fast jigging boleh. Boleh lah nak pakai. Tapi aku tak adalah aku nak bagi yang high kan, berpanding dengan harga. Tapi boleh pakai lah, mana dapat reel yang bawah 100 untuk fast jig. Ratio 6 tu. Drag dia drag carbon tau. Dia dah tukar siap dia 16 kilo. Kalau kau nak dapat yang tu, reel tu, memang aku sagihkan sangat-sangat. Sebab reel dia harga sangat-sangat mampu milik. Okey, jadi sampai sini saja kita punya trip kita. Untuk angler-angler kita semua dah penat. Ni ada seorang, nama pun kau seorang tak ada nak perkenalan pun tadi. Sebab tak lepot minum sekali tadi. Semua dah penat-penat ada masalah air dekat sini pula, ada satu paip je. Okey. Semoga kita jumpa lagi dekat next trip kita. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe kita punya channel. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.